Saya buat live TikTok tau. Okey. Bukan. Saya nak rakam sebenarnya apa yang saya nak masukkan dalam video supaya semua orang boleh belajar sama-sama. Boleh kan? Boleh. Baik, kita tengok soalan 6.1. Soalan 6 ada berapa soalan? Tadi soalan tata bahasa, bukan tata bahasa. Soalan bagian ni ada 5. Okey, soalan 6. Soalan 6. Soalan pemahaman. Ada 4. Setiap soalan. Soalan ni soalan 6. Soalan 6. Betul lah? Soalan 6 ada berapa? Setiap soalan tu, setiap bahagian tu ada 4. Soalan 6 4. Soalan 7 4. Soalan 8 dia ikut 8. Soalan apa? No? Ingat tu. Dia lalu je. Okey. Baik. Jadi kita ada soalan 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4. Ingat saja teknik dan cara. Okey, 6.1. 6.1. Bagi yang cemerlang saya tak heran saya tak kisah sangat sebab kamu memang dah cemerlang. Pejam mata pun boleh jawab macam tu tutup mata dua-dua belah. Kita yang nak kena study lebih ni sebelah pun tak boleh pergi. Saya lah ampun pun pandai. Saya lah semua pandai, semua dapat A+. Okey. Jadi soalan 6.1 ini cadangan saya. Jika pada hari kejadian. Betul. Hari kejadian. Kita nak jawab ketah 2 ni. Ketah 2 pula. Boleh tak pukul apa? Pukul apa ketah 2 SPM? Petang. Pandai. Petang. Betul ke? Tak ingat. Tak tahu. Tak ambil tahu lagi. Betul. Petang. Ketah 2. Petang pagi ketah 1. Lepas tu selang dengan seni. Betul tak? Seni ke subjek apa? Saya seni. PJ? SPM ada PJ? SPM kalau ada PJ semua ambil. Baik, lepas tu okey, baik. Jadi apabila pada hari kejadian kamu rasa macam kenapa dua-dua perkataan yang aku nak kena jawab rangkaian kata tu susah, kamu jawab satu saja. Boleh? Boleh. Tapi kalau boleh jawab dua-dua, makanya jawablah dua-dua. Baik, yang ni lagi kita tengok soalan. Okey, tukar perkataan yang sama maksud. Tukar perkataan gantikan dengan perkataan yang sama maksud. Soalan 6.1. Soalan 6.1. Pegang pen tak? Pegang. Ni kalau saya dalam kelas pertama sekali, pen tu kena pegang abang-abang. Kalung-kalung kacik-kacik. Ni nak belajar pen pun tak bawa keluar lagi. Siapa kawan kita tak bawa keluar lagi pen dia? Ngaku Zat? Ada. Bagus. Yang pen hat sebatang tu pun tak boleh nak keluar. Itu belum lagi yang pinjam kawan sebelah. Ada yang pinjam kawan sebelah? Baik. Okey. 6.1 kita tukar perkataan. Kita tukar maksud, rangkaian kata. Nanti kita tengok soalan. Kemudian 6.2 soalan macam mana? Soalan segera ambil daripada pekan. Okey, 6.2 berbahan. Soalan 6.2 ialah soalan yang kita ambil dari bahan. Sebiji. Kalau bahasa apa? Sejibik. Okey, ambil bahan sejibik. Maksudnya perlu tak tukar? Tak payah. Okey, tulis maklumat, tulis mula kenal pasti kata kunci dan isi penting dan subahan, kemudian tulis semula dari titik ke titik. Yang ni saja kita tengok dalam soalan. Macam mana kita nak buat? Baik, simulan K semula. Seterusnya K4. Okey, soalan K4. Soalan K4 ni soalan apa? Soalan yang kita kena fikirkan sendiri. Kalau bahasa apa, lu fikirlah sendiri. Kalau bahasa apa lah. Kalau bahasa saya fikir. Gitu. Okey, gunakan teknik siapa buat apa. Untuk soalan 6.3. Jadi soalan 6.3 Untuk soalan 6.3 dia akan tanya siapa kena buat apa. Contohlah peranan pihak kerajaan. Jika soalan itulah kita soalan itu Lagi? Peranan siapa lagi? Masyarakat. Peranan masyarakat. Lagi? Peranan siapa? Sekolah. Lagi? Buat apa? Okey. Semua peranan-peranan itu nanti kita guna teknik siapa buat apa. Putra faham tak Putra? Macam blur je? Boleh? Okey, Putra boleh terang. Target dapat C. Apa dapat C nya kita pakai A lah. Okey, target A. Yalah. BM ni selagi mana kamu menjawab kan? Dapat markah selagi kamu tulis semua dapatlah A tu. Jangan tak tulis
tulis. Siapa yang gagal G tu bermaksud dia memang tak nulis. Boleh tak saya kata macam tu? Boleh tak? Kamu sendiri tahu siapa yang gagal tu sama ada kertas satu dia tak tulis, apa-apa pun tak mau tulis. Okey, apa dia? Oh. Nanti saya respon. Okey, kemudian tadi soalan 6, 3 kita gunakan teknik siapa buat apa. Dan dekat sini kalau soalan 7 ni 7, 3 kita guna kata bantu mampu boleh dapat. Baik. Yang keempat 6, 4. Selesaikan masalah. Selesaikan masalah kita guna kata kerja. Kita guna kata kerja. Maksudnya kita guna menasihati, membantu, memberitahu, mencadangkan. Tengok soalan siapa yang perlu ditanya. Masa siapa jawab? Contoh soalan 4 ni. Dia tanya, kan dia bagi peristiwa cerita. So pada cerita tu mungkin dia akan tanya, sebagai seorang polis, mungkin apakah tanggungjawab kamu kepada masyarakat atau apakah peranan sebagai polis yang perlu kamu laksanakan. Jadi guna kata kerja. Maksudnya siapa yang kamu kena bagi jawapan tu? Kamu siapa pada waktu tu? Polis. Kita kena fikirkan kita polis pada waktu itu. Kalau soalan tu kepada YB, contoh untuk yang berhormat, jaga kawasan setempat. Jadi pada waktu tu kamu ialah yang berhormat. Faham tak yang berhormat semua? Okey, ingat siapa yang ditanya, siapa yang kita perlu jadi pada hari itu. Soalan 6. Soalan 6. Ingat soalan 6. 4. Tu yang saya bulat-bulat, saya garis-garis tu apa buat tak? Kita tahu. Ke bersih, ni mesti tengok tak? Ke bersih lagi. Kertas ni kita punya. Saya dah bagi dah bahan ni. Jadi dah kamu cikgu kamu dah print. Bersih. Okay, boleh catat, boleh tulis supaya kamu ingat nanti nak study balik. Faham? Ni dah nganga tengok orang pasal tu muka saya cemeh kan? Mata saya tak ada ke sebelah? Tak ada kan? Ada kan? Okey. Teringat anak saya pun tingkat 5. Tahun ni anak saya tingkat 5 sedang belajar. Sama kat tu tak balik duduk asrama. Baik. Perempuan anak saya perempuan. Baik. Bila kenang-kenang apa dia kan, teringat anak di rumah di asrama tu. Macam ni lah kot. Tiap-tiap hari belajar sampai henti supaya apa? Supaya dia bukan semata dapat A ya anak-anakku. Abang apa bang? Muazzam. Mualaf. Saya tak jadi tak jawab. Muhazaf. B. Muhazaf. Okey. Panggilan nama? Panggilan. Palung. Okey, panggil Palung saya panggil Palung Baik, Palung. Kamu punya target habis SPM ni, kamu nak buat apa? Tak, masa saya bukanlah bila aku nak tidur. Tak, masa saya ni akan datang tahun depan. Anak buat apa? Nak sama belajar tak? Sama belajar. Okey, target di mana? Target di IPG ke? Okey, alhamdulillah. IPG jadi cikgu macam saya lah. Ya. Jadi cikgu, macam kami cikgu. Kami pun macam ni lah dulu. Ingat seronok belajar. Penat. Tapi disebabkan kami nak jadi cikgu, maka dia macam ni buat sungguh-sungguh. Baik. Jadi anak-anak, bukan sekadar A, tapi itu masa depan kita. Sebab SPM ini pengukur kepada laluan kerjaya kita. Itu yang penting. Siapa nak jadi doktor? Tak nak Tak ada orang nak jadi doktor Tak ada Tak ada. Abang jadi doktor? Ada. Kak Cik belakang. Kak Long ke? Maklum. Okey, Kak Long. Kak Long ke Kak Lang ke Kak Cik di rumah? Maklum. Oh, dia nak tunggal kau ada? Tak ada, dia nak tunggal. Okey. Kakak kita kat belakang nak jadi doktor. Jadi, bila nak jadi doktor, kenalah pastikan dekat mana yang kita nak pergi tahun depan. Jangan esok dekat masa tahun depan, waktu kawan-kawan kita update kat TikTok tu, dengan susah payah nak beli baldi, nak masuk asrama dan sebagainya tu kan, nak masuk kolej, kediaman dan sebagainya, kita sedang sidai kain. Lepas tu update kat situ, hidup ni keras kawan. Selalu macam tu kan, hidup ni keras kawanku. Apa yang keras entah dulu masuk belajar semua dapatkan tak mau. Tu biarlah. Lepas tu keras. Hidup keras, hidup ni bagai-bagai. Jadi ingatlah. Ingat.
Iwan. Iwan pakai spek mata tu dah nampak macam genius dah. Okey. Okey. Boleh kita guna kata kerja. Maksud ini adalah cadangan saya. Kita guna menasihati. Contohlah pada waktu tu kalau kita sebagai rakan kawan kita boleh menasihati. Saya akan menasihati, macam tu jawapan dia. Ataupun membantu, saya akan membantu, macam tu jawapan dia. Memberitahu dan mencadangkan, ini cadangan. Kamu yang dah ada idea lain boleh guna. Baik, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan ini kita tengok bahagian A pemahaman. Dekat sini ada dah kata dah 35 markah. Pemahaman saja 35 markah. Kalau tak jawab, kamu tinggal. Jadi rugi. Sebab jawapan dia mudah untuk kita dapat markah. Tulis je. Jangan tinggal Putra. Kalau tinggal, kita pun ketinggalan lah. So saya kata esok kawan-kawan kita bila ambil result, semua dapat yang okey-okey, kita tak dapat yang okey, janganlah salahkan sesiapa. Kita lah tu. Ingat ingat tahu. Jangan salah cikgu dah dengan datang kat apa ni? Sini apa spot fishing ni kan? Cikgu dah buat dah tempat yang terbaik untuk kamu belajar. Terbaik. Tu betul lah tu. Terbaik lah. Mana ada sekolah lain datang sini? Tak ada. Kami. Hampa je. Baik. Soalan pemahaman umum. Ini kita panggil pemahaman umum 6. Soalan pemahaman umum sastra 7. Soalan novel. Pemahaman 3. Pemahaman umum. Yang ni lah. Soalan 6. Okey. Lepas tu soalan pemahaman sastra, soalan tu 7. Kemudian soalan novel untuk pemahaman dan juga peristiwa. Dia ada pemahaman dan peristiwa. Okey. Untuk soalan 6 ni, berapa bahan dia akan beri? Ya, bagi 2. Cuba nak. 6 dan 7. Berapa bahan dia akan bagi? 2. Okey. Katakanlah soalan ini kita dapat 3 bahan untuk soalan 6, betul? Dan soalan 7 dia akan bagi berapa bahan? 2. Kalau soalan 6 ni dibagi 2 bahan, dia akan bagi 3 bahan dekat soalan 7. Betul-betul? Tak betul? Betul. InsyaAllah betul. Setakat ni lah. Baik. Yang ni soalan 6 tau. Kita tengok soalan 7. Baik. Adakah 6 dan 7 ini bahan, dekat bahan tu. Boleh dia nak letak 3 bahan? Boleh. Boleh tak? Kalau dia minta semua bahan, baru semua bahan. Maksud saya soalan ni saya tanya kamu. Soalan 6 boleh tak dia bagi 3 bahan? Soalan 7 dia bagi 3 bahan. Boleh. Katakanlah SPM tahun ni. Boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Okey. Ikut suka penggubat lah. Dia nak bagi. Yang penting kita. Dia nak bagi 10 pun boleh lah. Tapi yang penting kita nak jawab ke tidak. Nak jawab berpandukan soalan dan kamu tahu teknik dia. Okey. Sekarang ini soalan yang ini depan mata kamu ni. Ada berapa bahan? 3. Okay, soalan kita ada 3 bahan. Bahan 1, kemudian bahan 2, kemudian bahan 3. Baik. Okey, so ada 4 soalan dekat situ. Kita pergi kepada soalan 1. Soalan 6.1. Okay, saya dah tak soalan, saya dah tak jawapan dah, tak siap. Ni. Contoh soalan ni, bila kamu tengok banyak-banyak macam ni terus tak nak jawab. Betul tak? Tu rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa aku nak kena tulis banyak-banyak ni? Berhenti seorang je rasa. Itulah hakikat dia. Jawab je lah. Tak boleh. Tidak. Jawab je. Okey, soalan kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tengok soalan 1. Yang tadi, awal-awal tadi yang dekat sini, yang ada nampak puzzle kan? Kita kat sini. Kan dia sebut berdasarkan bahan 1. Dia dah sebut perkataan tu. Berdasarkan bahasa tu, rujuk bahasa tu saja. Tak perlulah tengok yang lain. Kemudian disebut rangkai kata. Apa yang dikatakan dengan rangkai kata? Contohnya situ soalannya berikan masuk rangkai kata quality product. Okey. Adakah kamu boleh nak jawab? Contoh saya jawab masuk rangkai kata quality product ialah sesuatu barang yang sangat bermutu tinggi yang boleh dijual di kedai. Betul tak jawapan tu? Salah, pandai. Sepatutnya jawapan dia macam mana? Tukang yang kualiti dengan produk tu kena tukang. Kena tukang yang kualiti produk. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey abang, jawab. Okey, maksudnya sekarang ni macam mana? Tukang. Kita tukar apa?
Perkataan saja, pandai. Okey, dekat sini kita tukar dua perkataan satu-satu saja. Catat. Tambah yang tak main 160 hari tu. Ada yang tak hadir 160 hari? Ada juga nak pesa ni pun. Ke apa ada masalah? Ke kerja? Ke cari pendapatan hidup? Hidup ni keras kawan. Dua. Kan? Okey. So, jadinya kita akan tukar kualiti maksud apa? Produk tu maksudnya apa? Katakan pada waktu kejadian kamu tahu maksud kualiti tu apa, produk tu apa? Jawab. Katakan pada hari kejadian kita kita blur, kita tak tahu mana. Salah satu jawab dulu, yang tu tak yakin. Untuk nak elakkan markah tu hilang, kita jawab kita tukar satu saja supaya kita dapat markah satu. Janganlah sampai kosong markah. Rugilah kita cuba jawab tapi kosong. Okey, tapi kalau pada hari kejadian kamu yang saya depan saya ni semua anak pandai. Saya yakin, jadi kamu boleh jawab dua-dua perkataan tu. Okey? Baik, macam mana jawab? Macam mana jawab? Selalu jawab macam mana? Kita ambil balik yang ni. Ambil balik. Tulis dekat bahagian jawapan tu. Maksud rangkai kata kualiti produk ialah apa? Ialah okey. Sekarang kita dah dapat 2 markah kan? Mana? Kualiti maksudnya apa? Mutu. Dekat sini dibagi dah mutu. Produk. Barangan atau barang. Kalau kamu bagi barang pun betul, bagi barangan pun betul. Dua ni. Jadi nak tukar macam mana? Contoh sini kualiti ialah mutu. Ini barangan. Okey. Maksud rangkai kata kualiti produk ialah mutu barangan. Titik. Pasti dapat markah 2. Bila dah buat ayat, pastikan kamu titik ujung tu. Sebab bahasa Melayu, ayat yang lengkap, kita ada subjek, kita ada predikat, kita ada keterangan dan sebagainya. Last kali mesti titik. Sebab kau kuat sikit. Titik. Titik situ. Supaya kamu ingat. Bila duduk, cikgu dulu kata titik. Had ni dulu bertulis bertulis tapi penandaan untuk SPM secara kertas. Kamu sekarang ni penandaannya secara elektronik. Jadi titik-titik tu kalau titik yang kamu tanggalkan tu, titik yang kamu tinggalkan tu menyebabkan markah kamu apa? Dia jadi ayat kamu ayat tak gramatis. Tak best tau. Dah belajar daripada darjah 1. Kenapa tak aplikasikan dalam SPM ni? Peksa besar kamu ialah SPM. Pernah ambil PSR? Tak pernah. Pernah ambil PMR? PT3? Tak pernah. So yang ini yang paling terbesar SPM. Luahkan semuanya. Dari darjah 1 sampai semua kamu belajar penat-penat. Usung beg berat tu. Sampai dah ada misai dah sekarang. Dulu tak ada misai. Hari ni dah ada misai apa? Okey? Luahkan pada hari kejadian. Okey. Ya. Depan ni tak urus maksud rangkai kata kualiti produk ialah tu tak urus. Kita buat apa? Mutu barangan terus. Mutu barangan terus. 1 markah. Terus. Kenapa saya bagi 1 markah? Contoh daripada mutu barangan. Okey. Yang ni bukan soalan benda. Ingat kita kena ingat kertas 1 catat. Kertas 1, kertas 2 bukan soalan mendengar. Jawab kena lengkap. Jawab lengkap bermaksud apa dia? Ada subjek, ada predikat, ada yang sebagai-bagai belakang-belakang tu, titik. Faham Kalau mendengar tak apa, kita tak perlu maksud rangkai kata pun tak payah. Kita memang point terus. Kamu dapat markah mendengar. Sebab kita nak jimat masa untuk mendengar. Tetapi untuk bertulis kena tulis lengkap. Jadi kalau macam ni kamu jawab, kita bagi 1 markah. Sebab dia ada markah apa kat sini? Bahasa. Dia akan memainkan bahasa kamu tu. Tak okey lah. Rugilah kan? Kan saya cakap tadi, belajar dari darjah berapa abang? Iwan? 1. Iwan ke Iwan? Iwan. Saya fikir Iwan. Okey. Belajar dari darjah 1 Iwan. Si genius Iwan. Okey? Tiba-tiba tak nak kuliah yang lengkap. Rugilah baik. Rugi. Okey. Baik. Settle
Kita pergi kepada soalan 2. Mana soalan 2? Okey, ini soalan 2. 4 markah. Baik, soalan 2 berapa markah? Yang ni yang saya nak kamu kita tengok tadi dekat puzzle tadi. Apa teknik dia kat puzzle tadi? Ni, saya buka. Okey, 62 ni. Kenal pasti kata kunci dan isi penting dalam semua bahan. Yang ni yang saya nak kamu tekankan 6272. Okey. Kemudian tulis semula daripada titik ke titik. Maksudnya kita salin balik. Okey. Macam mana cara dia? Nah, kita pergi soalan 2. Ni soalan apa? Ni kita tengok soalan 2 kan? Okey. Kita nak tengok soalan 2. Tetapi ni soalan 2 kan? Baca soalan dulu. Dengan merujuk semua bahan. Dia hilang dulu. Okey, sini ah. Sebut. Sebut lah. Nyatakan. Dengan merujuk semua bahan. Bermaksud apa, anak-anak? Berapa bahan kita? Kita ada 3 bahan, betul? Okey, 1, 2, 3. Okey. Kita ada 3 bahan Jadi kita kena baca 3 tu. Hampa kan bila ada petikan terus tak baca, dia scan. Menuju depan. Betul tak? Ngaku. Saya dulu memang saya scan je. Scan. Apa kan? Saya lah dulu hampa pandai. Faham? Tambah Iwan tu. Genius. Baik. Dia sebut semua bahan. Bermaksud kita kena baca 1, baca bahan 2, baca bahan 3 untuk keluarkan. Ini soalan dia. Kat mana soalan dia? Tengok soalan dia mana? Soalan dekat soalan nombor 2 tu. Mana soalan dia? Okey, di sini di sini anak-anak, di sini. Nyatakan manfaat produk makanan sejuk beku kepada masyarakat. Okey. Dia dah bagi kat situ. Bermaksud tajuk kita, bahan 3 bahan kita, apa tajuk dia? Tajuk abang, bukan soalan. Tajuk, bukan tajuk saya. Tema kata kunci. Tema. Ni. Bermaksud kita kena ingat bahan kita 3 tu dia akan masukkan cerita tentang produk sejuk beku. Apa catat tau sampai ni? Tulislah pergi balik, pergi patah balik ke, pergi usung balik, pusing ke. Tu tanda kita belajar. Ya? Okey. Baik, jadi ketiga bahan kita mesti sentuh bab tu. Dia tak akan cerita bab lain lah. Baik, kita tengok pula macam mana kita nak baca. Yang penting, yang ini saya nak tekankan. Apabila soalan pemahaman, kita selalu kita scan dia. Mana jawapan. Sebab tu bila kita scan, kadang-kadang jawapan tak kena. Jadi, saya nak kamu baca teks ini dengan menggunakan teknik beep. Sebut. Beep. Sekali lagi. Beep. Yes. Teknik beep. Beep apa? Bulan kata kunci. Isi penting kita gariskan. Perintahkan dan tulis semula. Dari apa tadi saya sebut? Dari titik ke titik. Dari titik ke titik. Maksudnya ada permulaan dia sampai titik. Perlu ubah atau tidak? Jadi kita tengok. Baik. Macam mana kita nak tentukan kata kunci? Kata kunci ni berbalik kepada apa? Tema. Pandai kepada tema. Apa tema tadi? Pandai. Produk sejuk beku. Ni. Produk tu makanan atau barang. Sejuk beku. Okey. Dia berbalik pada situ kata kunci. Sekarang ni kita bulatkan kata kunci. Kemudian kita isi penting tu kita garis. Dekat mana isi penting dia? Sini. Nah, kita tengok bahan 1. Buka dah bahan 1, buka dah? Okey. Tengok ayat pertama. Kuala Lumpur. EB Frozen Food merupakan antara pemain industri makanan sejuk beku yang semakin menjadi pilihan masyarakat di negara ini. Kata kunci, tema, ada tak situ? Ada. Mana? Makanan sejuk beku. Bulatkan. Buat sekarang. Bulatkan. Bulatkan. Okey. Lepas tu, B tadi. B tu bulatkan kan? I apa? Okey, isi penting
Kita ada B dekat sini, bulatkan. Kita ada I. Kita tak tulis lagi. Okey, dah selesai untuk baris pertama. Tengok pula ayat seterusnya dekat sini. EB frozen food bukan saja, ingat EB frozen food tu adakah dia tema? Bukan, dia ialah kedai. Okey. EB frozen food bukan saja menghasilkan produk yang berkualiti, malah makanan sejuk beku yang dikeluarkan tahan disimpan lama kerana menggunakan mesin automatik yang membantu dari segi okey sampai titik. Bacalah kan. Saya baca, saya lah pandai. Okey. Ada atau tidak ayat dalam tu semua? Tema kata kunci. Ada. Apa? Mana? Makanan sejuk beku. Bulatkan. Abang yang tak faham angkat tangan tau. Saya tak nak tertinggal. Boleh faham? Abang nama apa? Yang pakai spek. Okey. Wong Fei Ho? Cookies? Cuba kuat betul-betul. Mikey? YG. Oh, YB. Saya panggil YB dah. Nampak macam YB dah. Okey. YB faham tak nak dibulatkan mana? Okey. Kat mana? Mai tunjuk kat saya. Mana nak dibulatkan? Baik dah YB. Sini. Okey. Makanan sejuk beku tu dah bulat dah? Lepas tu kat mana kita nak gariskan? Gariskan sampai titik. Garis. Yang dikeluarkan tahan disimpan lama kerana menggunakan mesin automatik yang membantu dari segi kepantasan dan ketekanan kualiti produk yang disediakan. Sampai titik. Gariskan sampai habis. Dah. Okey, seterusnya tengok ayat bawah ada tak? Ada atau tidak? Tema kata kunci lagi? Tiada dah, betul? Okey, sekarang untuk bahan satu, berapa kita dah gariskan dan kita jumpa ni? 2. Okey, jadi dekat sini kita dapat 1, kita dapat 2. Kita tak pergi pada soalan lagi. Kita tak pergi pada manfaat lagi Kita baru baca. Yang ni kita panggil teknik baca. Teknik bacaan apa tadi? Bip. Okey, teknik bacaan bip. Kamu boleh guna pakai untuk rumusan bahan 2, bahan 3. Rumusan yang tu, yang apa? Grafik. Okey. Kemudian kita pergi kepada bahan 2. Tengok bahan 2. Kita tak masuk bahan 2 lagi. Jom kita belajar. Kita belajar PM. Ui, terang pula. Gelap ke pula? View. Follower saya selu. Tak, saya bukan. Saya nak tunjuk tu sebenarnya skrin. Okey. Okey, baik. Bahan 2. Mana kita nak bulat? Kita guna balik. Apa ni? Teknik baca B, betul? Okey, kita nak bulatkan B mana? Mana perkataan tema kata kunci? Baik. Sejuk beku sini. Kamu nak bulat? Ada tak isi penting yang perlu digariskan sebelah dia? Tak ada. Okey, abaikan. Kita tengok pada ayat ni. Ada. Putra, boleh Putra? Tengok ayat ni. Sejuk beku. Ada tak perkataan? Mana perkataan yang kita nak bulat kata kunci? Okey. Mana tadi saya punya? Kita ada sini. Mana sejuk beku tu? Ada. Tempatan sejuk beku. Ni sejuk beku. Okey, perkataan sejuk beku tu bulatkan. Kemudian kita nak gariskan yang mana? Sebelah dia sampai garis. Yang kian popular, kalau cepat dan mudah disediakan. Titik sampai tu. Okey. Baik, kat sini. Ada lagi tak ayat-ayat dalam bahan grafik ni? Ada perniagaan buku. Yang dia cakap sini, daftar sekarang. Okey. Tapi dekat situ, ada tak perkataan tema kita, kata kunci kita? Ada. Tengok betul-betul. Ada. Abang tahu apa? Genius kedua, ni genius pertama, YB kedua, yang ketiga. Nama apa bang? Dano. Apa dia cuba? Bila jawab dengan Kenneth. Betul? Kenneth faham? Liwai. Apa kalau tapi tak apalah anak-anak. Yang ini 2 bulan je lagi masa aku nak gurau-gurau dengan kawan. Lepas tu seorang
dah keluar nak pergi jadi cikgu. Seorang? Yes, mesti akan ada. Saya tak tipu dalam kalangan kita ni. Esok memang akan ada yang jadi YB. Ada yang mati tak? Kalau ayah semua orang akan mati, tapi kawan kamu cakap betul-betul. Okey? Kalau jadi begitu, ingatlah kawan-kawan kita. Maksudnya kalau kita mati, apa yang kita boleh buat sebagai kawan? Kita sedekahkan Al-Fatihah. Dia dekat dia. Kan? Macam tu. Ada yang keluar-keluar ni esok berkahwin, beranak pinak, tahu-tahu lagi 5 tahun tengok ada tempat kahwin. Ada markah? Tak ada. Apa pandai tidur orang. Markah dalam kelas ni ada? Kan apa dalam kelas ni dia bercinta? Ni orang kata Pimai Tantu. Tu buat lampu nak pun. Okey, baik ha. Okey bang. Dekat sini mana perkataan sejuk buku? Sini perniagaan sejuk buku. Kita ada dapat kan? Sejuk buku kan? Okey. So kita nak gariskan mana kata isi penting dia tu? Jadi kamu kena faham. Sama ada kata kunci kita berada di belakang ataupun kata kunci kita berada di depan. Sama aja. Jadi kita gariskan, ada kan ada dari titik ke titik tadi? Gariskan. So sini. Boleh? Menjana pendapatan melalui perniagaan sejuk buku. Baik. Kita dah dapat bit tadi berapa dalam grafik ni? 2. Okey, sini kita ada 1, kita ada 2. Okey, kita tengok bahan 3. Satu, teknik bacaan bit tu penting untuk kamu. Baru kamu akan nampak macam mana sebenarnya kita dapat markah. Bacaan ini untuk kamu dapat markah ya anak-anak. Okey, kalau kamu jawab tak dapat markah, sangat berapa markah dia? 62 ni berapa markah? 62. Oh, 4. Kita jawab penat-penat tapi satu pun tak dapat markah, betul tak? Sebelum ni jadi ke tak? Jadi, boleh kerat tangan saya. Tangan belakang sangat. Jadi kelingking yang ujung sikit, kuku. Boleh kerat kuku saya ni. Hampa jawab 6, 1, 2 tu pun kadang salah. Jawab 4 ke 3 isi pun salah, betul tak? Sebab tak kena jawapan. Bila tak kena jawapan, tulis panjang-panjang, lepas tu ambil TikTok. Wah, hidup ni keras, aku tulis panjang kosong markah. Ada tak? Ada dia fry kan, tulis panjang tapi kosong markah, kita ambil TikTok. Sebegini rupanya harapanku. Sebegini rupanya hidupan kerasku. Contoh. Hidup ini keras. Betul tak? Sebab cara kita cari jawapan tak betul. Baik. Guna teknik BIP untuk bahan 3. Mana kita nak bulat kata kunci? Tengok dekat dialog. Daging sejuk beku. Sikit. Kita tengok dulu sini. Daging sejuk beku. Ada tak isi penting dia sebelah tu? Tak ada. Okey, kita boleh abaikan sebab dia ialah tajuk kepada gerai tu. Okey. Tengok dekat dialog ni, ada tak? Ada. Mana? Kita ambil. Kita bulatkan. Harga daging sejuk beku kita bulatkan. Bulat. Kemudian nak gariskan mana? Abang sebelah Imran nama apa abang? Imran. Oh, Irwan dan Imran. Apa sadu lah. Bila sadu, markah kita bersadu. Tahu? Beli tak? Imran tak faham. Jadi dia kat belakang ni mau epek sikit dah makan kacang. Tak faham apa? Imran. Dia tak faham main. Imran. Kita badan kita sadu, markah kita kena sadu. Kalau kita cantik, markah kena cantik. Kalau keding. Kalau keding. Alamak. Kalau keding, apa dalam 2 bulan kena makan banyak sikit. Tanya Imran dia buat apa? Imran dapat biji ni? Tak. Makan. Betul. 2 bulan makan bagi dia lemak sikit. Betul. Tapi Putra saya tengok dia dulu macam tu lah. Dia tak ada naik lah badan. Tak tahu. Tapi saya nampak macam tu jugalah. Okey, baik. Kamu tadi? Okey. Daging sejuk beku dah jumpa kata kunci dah? Dekat mana isi penting dia? Ini lebih murah. Okey, ini lebih murah berbanding harga daging segar. Kat sini je. Tak payah. Kat sini. Kat titik, sampai titik. Dia mesti sampai titik. Ambil sampai titik. Baik. Ada lagi tak ayat sebelum dialog sebelahnya? Ada tak? Sila dapatkan daging sejuk beku daripada syarikat kami. Ada? Tak ada. Dia tak ada ayat dia. Baik, sini berapa dapat? Kita dapat berapa yang kita bid tadi?
1. Jadi bahan 1 berapa kita dapat isi? 2. Bahan 2 berapa isi? 2. Bahan 3 berapa isi? Kenapa saya kata isi? Kita andaikan itulah isi. Okey, kita balik kepada soalan. Dengan merujuk semua bahan, nyatakan manfaat. Manfaat sama maksud dengan apa anak-anak? Tulis. Dia kebaikan, tapi tak tulis-tulis pun. Tulis. Lagi? Faedah. Lagi? Kelebihan. Lagi? Ada tak? Kepentingan. Okey, kalau kepentingan dia akan duduk sendiri kepentingan. Selalunya kebiasaannya contoh soal rumusan. Kepentingan dia akan duduk berdiri dengan sendiri dia kepentingan. Jadi kalau kamu nampak dia punya rumusan tu kepentingan, ambil terus kepentingan. Manfaat dia akan boleh bertukar dengan kelebihan, kebaikan dan sebagainya. Baik. Okey, disebut manfaat, kebaikan, kelebihan. Adakah isi penting yang kita garis tu menyentuh kepada manfaat? Ada. Memang sentuh manfaat. Betul atau tidak? Betul. Macam mana kita dah jumpa berapa tadi semua? 5. Sekarang tengok markah. Markah berapa? 4. Bila 4, berapa jawapan kita nak? Berapa cukup? Berapa jawapan cukup kita isi? 3. Berapa markah ni? 3. Isi cukup 3. Satu lagi? Pandai. Tulis supaya kita tahu. Walaupun lagi 5 bulan nak biasa baru tahu. Baru tahu ke dah lama tahu? Alhamdulillah. Maksudnya kamu memang sentiasa hadir. Maksudnya apa 4 tadi? 3 isi cukup. Satu lagi markah bahasa. Jadi 4 markah. Baik, 3 isi cukup. Kita nak ambil yang mana? Kita kena ambil semua bahan tak? Pandai. Jadi kan kita nak 3 isi cukup kat sini. Jadi bahan 1 berapa isi kita kena ambil? 1. Bahan 1 isi. Yang mana antara 2 ni betul-betul terkena manfaat? Makanan dikeluarkan tahan disimpan lama. Yang sini yang pertama ni dia bukan jawapan. Tapi kalau cikgu, kalau saya tulis semua boleh tak? Saya jumpa semua tu. Bahan 2 ni dulu, bahan 1 ni saya jumpa dua-dua. Saya nak tulis semua tu. Boleh tak? Tulis lah, boleh. Cuma dekat sini yang tadi yang makanan seruku yang semakin menjadi pilihan tak ada apa-apa lah. Faham tak? Kita ada markah, tapi markah dia akan dapat yang dekat bawah tu. Okey, jadi kamu boleh ambil yang ni. Ini kita garis ni, yang kedua ni kan. Okey, kita ambil ni 1. Kemudian bahan 2 kita ambil salah 1. Bahan 2 pun salah 1. Pilih yang mana nak pilih? Pilih salah 1. Okey, nak jawab yang ni. Lepas tu yang ketiga wajib-wajib jawab yang ni. Kita sentuh tak 3 bahan? Sentuh. Cikgu, kami nak jawab macam mana ni? Buat ayat lengkap. Cikgu, perlu tak saya gugurkan panjang-panjang tu? Jangan ubah. Saya tahu kamu pandai. Cikgu, ayat ni panjang dan tak berapa sedap. Saya nak tukar. Kalau kata kamu tukar yang panjang-panjang tadi, apa jadi? Salah terus anak-anak. Salah dalam skema tak boleh Jadi ambil balik sekejap-sekejap, tulis ni semua. Jangan malas. Sambung pandai. Sambung ayat tu pandai dah. Okey. Cuba tulis. Nantilah kita tulis, nanti kamu buat dalam kelas Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Okey, kalau ikut jawapan dia yang ni. Tahan disimpan lama, produk berkualiti, produk berkesan. Cikgu, kalau ikut jawapan dia yang tu saja. Itu adalah panduan untuk pemeriksa. Kamu bukan pemeriksa. Jadi jawab biar lengkap. Jangan ikut hantu. Itu panduan untuk pemeriksa nak tanda. Maksudnya ada jawapan ini dapat markah. Apa yang sebenarnya tanya? Siapa yang nak kena buat apa ni? Okey. Soalan masih lagi tetap tajuk atau tema atau kata kunci yang sama. Industri makanan sejuk beku mendatangkan pulangan yang lumayan kepada ekonomi negara. Adakah itu soalan? Adakah itu soalan? Bukan soalan. Okey. Kak Cik, Kak Long belakang tu pakai semata nama apa Kak? Siti? Kristina. Ada orang nama Siti? Tak ada. Sama-sama sekarang tak ada nama Siti dah. Tak ada cikgu Kenapa tak ada nama Siti? Tak popular. Kurang popular. Saya dulu zaman saya ingat lagi masa saya belajar, masa saya masuk universiti. Ada
Ada orang tanya saya nama apa tau. Bukan, saya tak bagi tahu nama apa. Tapi kawan saya panggil saya. Terus budak lelaki kat belakang tu cakap, nama kampung. Manjak. Saya ingat sampai sekarang. Cuma saya tak tengok siapa yang kata aku nama kampung. Tak apa. Kampung pun kampung lah. Akhirnya saya berada di sini. Betul. Ingat siapa pun kita pada hari ini, orang kata kita itu ini, akan datang tu yang penentu dia. Boleh? Putra? Siapa pun kita pada hari ini, Putra, penentu dia sebenarnya berapa tahun lagi anak-anak? Berapa tahun lagi? 4 tahun. 4 tahun? Tak tahu. Tak tahu Bergantung. Gantung pula. Okey. Kita ambil masa 10 tahun lah. 10 tahun esok siapakah kita? Ingat yang tu. Baik. Kita pergi kepada persoalan yang sebenar. Mana soalan dia? Aduh. Pada pendapat saya. Pada pendapat anda. Maksudnya ni tak akan baca. Pada pendapat anda, apakah peranan pihak kerajaan? So siapa dekat sini? Kerajaan. Maksudnya kamu kena fikirkan kamu adalah orang kerajaan. Kena fikir dah. Tak payahlah fikir kita sebagai student. Jangan kita fikir sebagai pelajar. Nanti jawapan kamu salah. Baik. Untuk memang mudah lah kan? Okey, benda yang mudah lah kempen. Tapi dia ada tapi dah. Contohlah kamu jawab. Peranan pihak kerajaan untuk memperkasakan industri tersebut ialah melaksanakan kempen. Okey, baik. Kat mana tadi? Lupa dah. Punya on ni kan? Ya. Okey. Industri kerajaan memperkasakan industri tersebut. Baik, kita nak gunakan teknik siapa buat apa dan cadangan untuk mereka yang hari tu katanya tengah bela masa tak yakin lah jawapan betul. Jawablah apa makan kat situ? Dah ada 3. 3 makan. Maksudnya jawablah 3 isi. Kalau tak yakin. Tadi saya sebut dah. Kalau tak yakin jawapan tu betul. Tapi isi cukup berapa? 2. Satu lagi kau akan bahas. Abang yang tengah-tengah. Tengah melayari ada. Melayari zaman umur ni 10 tahun akan datang. Siapa nama abang? Hafiz. Betul? Hafiz. Mana satu ni? Hafiz. Dan jadi apa Hafiz? Kamu tak boleh kata macam tu. Kita tengok Putra juga bagi contoh. Kita tengok Putra sekarang macam ni, akan datang dia jadi model. Siapa tengok? Itu yang Putra. Jangan pandang sebelah mata. Aku bukan siapa-siapa. Contoh. Okey, Afiq nak jadi askar. Okey Afiq, kalau nak jadi askar, masuk kena buat apa Afiq? BM kena lulus ke tak? Kena dapat kredit tak? Kena. Jadi targetlah kredit. Kalau sebut kredit tu maksudnya dekat mana? Maka C. Sekarang ni kalau kata kita lemah macam mana pun, kamu dah kena target. Aku kena dapat markah C sekurang-kurangnya. Kredit. Bila kita dapat kredit C, kita boleh pergi mana-mana lebih jauh lagi. Terutama askar. Takkan ada 2 askar? Askar cengkoi je. Kita nak jadi dalam askar, ada macam-macam sebenarnya. Ada engineer, ada technician, ada apa ni? Ada tahu itu confirm lah. Ada bahagian research, kita panggil apa tu? Ada ustazah, ada chef dalam askar. Nak jadi yang mana? Komando. Bawa jet. Cita-cita bukan besar-besar mai. Dia nak bawa jet. Nak bawa jet tu kena ada apa? Panggil apa? Kena ada apa? Lieutenant muda. Itu sekurang-kurangnya. Tapi orang nak bawa jet ni apa? Bisa-bisa. Itu semua ada pangkat tinggi lagi. Tapi pemula di bawah. Target pertama lieutenant muda. Lieutenant muda kena ada apa? Betul. Okey. Okey Afiq, apa jumpa dia 20 tahun esok dia dah jadi? Tak tahu waktu tu dia tengah buat persembahan naik jet tu. Afiq here. Okey. Waktu tu jangan main-main. Kamu tengok dia macam tu yang ni. Memang dia akan jadi orang bawa jet esok. Kan dia nanti tidak dan jet. Dan pada waktu itu, apa nama apa? Muhammad Azhar
Abang Muazzam ni dia tengah in charge persembahan dekat apa? Mereka, dataran mereka tu. Cikgu. Kan cikgu yang in charge dekat persembahan dekat dataran mereka. Muazzam tengah in charge persembahan murid-murid dekat dataran mereka. Waktu tu Hafiz tu kat atas. Dua ni. Pada waktu yang sama. Apa boleh bayang Ada pula waktu tu Putra. Tapi Putra sebagai tengok apa ni? Penonton dia bawa anak dia 11 biji muka macam ni. Masa tu. Dari penonton. Masa tu Putra penonton bawa anak dia sebiji muka macam tu. Tengok. Masa tu apa keadaan sebenarnya di dataran merdeka. Tapi tak jumpa. Okey. Apa nama aku dia ni yang macam tu. Okey, peranan pihak kerajaan. Jadi kita kena ingat yang ni. Kalau kerajaan. Ingat. Nak jawab kerajaan kita nak berapa isi lengkap? Dua. Kamu boleh ingat kedah laut. Ingat kedah laut. Kalau cikgu dah ada bagi sebelum ni tak apa. Kalau ada yang tak ada perlu tambah. Okey. Kismi tu kemudian. Kismi selalunya kita guna untuk. Saya kalau ajar kismi kita guna untuk karangan. Betul lah tu kerajaan buat apa, ibu apa, individu dan sebagainya. Baik. Yang ini kedah laut untuk fokuskan untuk kamu nak jawab peranan kerajaan dalam pemahaman. Okey? Okey, kita bagi apa untuk apa? Kempen. Tadi saya dah sebut kalau kita jawab melaksanakan kempen. Titik. Boleh tak belakang tu? Boleh. Tak dapat. Tapi kita kena sebut lebih. Belakang dia kempen apa? Tentang apa? Tentang tajuk ni lah tema ni. Contoh kat sini kerajaan boleh melaksanakan kempen promosi apa? Apa ni pada tajuk? Promosi? Makanan buku. Promosi makanan sejuk buku. Indonesia. Tambah pandai-pandai lah mesti tambah. Apa dah belajar kan dari darjah 1? Saya tunjuk yang depan ni. Okey, dah. Putra. Apa dah? Apa dah? K, di sini K. K dah laut. Tapi saya nak kamu senang ingat ke dah laut. Okey. K kempen dah. Dana ni apa maksudnya? Kerajaan buat apa dengan dana? Kerajaan boleh menyumbang dana dan sumbangan kewangan kepada siapa? Peniaga kecil-kecil dan pemulih. Apa lagi? Tengok tajuk lah bang. Masih banyak dia bukan yang bawa jet tadi kan, betul kan? Kalau dia bawa jet dia pergi ke tempat lain lah. Orang suruh pergi ke Ipoh, dia pergi tu ke Thailand. Jenuh. Abang suruh betul nama apa? Amin. Amin nak jadi apa Amin? Apa yang biasa-biasa tu 10 tahun ni Polis kot, polis bukan biasa-biasa. Saya tadi kita dah askar, kita ada polis dan doktor. Okey. Tak. Yang itu integriti diri sendiri kamu dah diterapkan ke sekarang. Kalau sekarang ni kamu jujur, kamu amanah, integriti kamu kuat, benda-benda tak akan hidup dalam diri kamu akan datang. Pegang je benda tu. Boleh? Okey. Apa tadi nama abang lupa dah? Tiba-tiba tukar Kopral Hairil. Saharin. Sajen. Lieutenant muda lah. Lieutenant muda. Inspektor. Lieutenant muda askar. Polis inspektor. Inspektor kan? Okey. Kalau kamu sambung STPM boleh pergi terus kepada Lieutenant muda dan inspektor. Okey. Baik. Kerajaan boleh menyumbang dana. Itu kalau kamu pilih dua. Kerajaan buat kempen, kerajaan sumbang dana. Kalau ingat paling ingat itu saya kata ingat je lah kedah laut. Tapi kalau tajuk kita berkaitan dengan siapa? Tadi kerajaan boleh contohlah tentang jenayah ke, tajuk tentang cegah apa-apa kan? Kamu boleh guna undang-undang. Ni. Kita boleh guna undang-undang. Kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang berkaitan yang tu. Tapi untuk tajuk selain daripada jenayah, pencegahan apa-apa kamu guna dua ni. Atau tiga ni. Mana-mana lah kamu ingat. Boleh? Boleh. Kempen lagi satu dah. Dana kemudian yang ni. Latihan. Kerajaan boleh mengajukan latihan dan kursus atau memberikan latihan dan kursus kepada siapa? Kepada peniaga. Kepada peniaga ataupun masyarakat yang baru hendak memulakan perniagaan. Apa tadi? Buku. Makanan sejuk buku. Tulis yang lengkap. Titik. Lepas tu titik. Jangan lupa titik. Putra ingat titik situ. Okey. Macam mana nak jawab? Okey. Cikgu panjang sangat. Memang betul lah. Nama pun pemahaman. Memang kena jawab panjang. Macam mana kita jawab? Nak jawab yang lengkap.
Piramid balik kepala ayat. Kepala ayat mana? Kepala ayat. Peranan pihak kerajaan Tersebut ialah terus tulis mula ayat pertama. Kerajaan. Jangan. Contoh. Kalau kamu jawab macam ni, contoh kamu jawab macam ni. Pihak kerajaan, peranan pihak kerajaan untuk memperkasakan industri tersebut ialah boleh melaksanakan kempen promosi pakaian tajuk buku. Dapat markah ke tidak? Kenapa tak dapat markah? Sebab tak mention kerajaan. Ya, tulis subjek tu. Subjek kita dalam cerita ni apa? Kerajaan. Kerajaan. Tulis perkataan kerajaan ni. Sebab tu saya tulis kat sini. Sebut 3 kali. Kalau buat 2 jawapan isi lengkap, sebut 2 kali kerajaan. Cikgu kalau tak tulis boleh tak? Itu saya kata tadi. Tak, kalau dibuatnya pada waktu tu skema kata tak boleh, pangkah terus kamu punya, rugi. Jadi kita biasakan tulis subjek tu. Boleh Okey. Kerajaan boleh melaksanakan kempen promosi, harga, potongan harga makanan sejuk buku titik. Lepas tu sambung macam mana? Selain itu, bla 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 titik. Tadi dana titik. Kalau nak jawab lagi 3, akhir sekali titik. Cikgu kalau saya buat koma je dapat markah tak? Dapat markah? Kan saya kata tadi kita 3 markah kan? So markah bahasa tu tak dapat lah, rugi lah. Okay? Sebenarnya dapat je, tapi hari ni kita tak dapat. Buat yang lengkap. Titik. Selain itu titik. Akhir sekali titik. Okay? Jangan pula jawab di situ. Okey, baik. Keempat, soalan 4. Okey, soalan 4. Rakan anda. Baik, dekat sini kita tengok. Soalan 4, kalau kita tengok yang puzzle tadi. Dalam puzzle tadi apa teknik dia? Apa cara dia? Kita guna apa? Kita guna apa? Kata kerja. Ingat, kita guna kata kerja. Okey, kita guna kata kerja. Ani selesaikan masalah. Soalan nombor 64 ni ialah soalan selesaikan masalah. Baik, adakah yang atas ini soalan? Adakah yang atas tu soalan? Situasi. Rakan anda baru saja mendapatkan pengajian dan bercita-cita ingin menjalankan perniagaan makan nasi buku. Namun, dia tiada pengalaman dan tidak tahu tentang risiko dan terpaksa dihadapinya. Adakah itu soalan? Bukan. Saya dah sebut tadi, dia yang perkataan atas stem atas tu ialah situasi. Stimulus atas tu ialah situasi. Cerita. Baik. Soalannya di mana? Di sini. Sebagai usahawan yang berjaya. So, pada waktu itu kamu siapa? Usahawan. Ya. Kamu ialah usahawan. Kamu adalah seorang peniaga apa? Makanan. Peniaga makanan sejuk buku yang dah berjaya ni. Duit kat bank tu ada berjuta-juta. Pekerja semua berderet semua. Dan boleh jadi apa? Boleh bawa pergi Australia. Boleh bawa pergi macam kat Ramin tu kan? Bayangkan macam tu. Okey. Tengok persoalan, maksudnya bila kamu tengok siapakah kamu pada waktu itu, baru kamu boleh fikir apa aku nak buat. Okey. Nyatakan. Ini soalan dia. Tindakan. Nyatakan tindakan anda untuk membantu siapa? Kawan. Rakan kita balik kepada peristiwa tadi. Rakan memulakan perniagaan makanan sejuk buku. Okey. Sebagai orang yang dah pakai kereta Tesla, kan? Tesla apa pun saya tak tahulah Tesla ya. Jadi, apa saranan kamu dekat kawan yang baru nak mula ni? Kita dulu sama belajar macam ni sama-sama pergi belajar kat pusat fishing spot ni. Okey? Betul, tapi kawan kita dah jadi orang pakai Tesla lah. Dia dah jual sate. Bukan sate di penjara tu, sate yang sejuk buku. Dia dah pergi sampai bawa ke Palestin sana. Contoh. Jadi kita pula baru keluar belajar. Putra pula baru keluar belajar. Weh, aku nak jadi apa? Bagi cara biasa kat aku. Apa yang aku nak kena buat? Okey, contoh. Apa saranan kamu? Kita guna kata kerja. Jadi, apa yang kita boleh guna? Menasihati rakan. Okey, kita gunalah menasihati, membantu, memberitahu, mencadangkan. Itu cadangan.
Jika sebelum ni ada, kamu dah ada fikir, dah ada buat latihan sendiri tu, guna tak apa, janji kata kerja di situ. Baik. Kalau sini jawapan dia. Kerjaan makan berapa? Makan 3. Isi cukup berapa? 2. Satu lagi? Masak. Baik. Baik, kalau ke sini untuk pemeriksa dia bagi jawapan apa? Memberi khidmat. Memberi nasihat. Maksudnya? Menasihati rakan. Menasihati tadi. Sama tak? Sama tak ini? Sama. Macam mana kita jawab ayat tu? Menasihati rakan. Ayat tu macam mana? Contoh. Tindakan siapa? Anda ke saya? Saya. Tindakan saya untuk membantu rakan memulakan perniagaan makanan sejuk beku ialah menasihati rakan. Salah ke betul? Apa yang tertinggal di sini? Saya. Kamu kena sebut saya tu siap jawapan. Sebut saya supaya lengkap, jelas, profesor faham, kamu pun faham dan kamu dapat markah. Confirm 3 part dapat markah. Saya. Setiap ayat mulakan dengan subjek. Subjek ini sebenarnya subjek. Okey. Apa tu yang subjek ialah subjek. Itulah. Yang tu kita faham kan? Okey. Menasihati. Kemudian selalunya kita akan guna menasihati lah. Atau katakan kamu waktu tu kamu ialah dekat sini sebagai apa? Ibu bapa contoh kan. Kau boleh guna perkataan menasihati atau rakan dan sebagainya. Okey, membantu. Saya membantu apa? Membantu rakan untuk menjalankan perniagaan. Selalunya kalau nak bantu tu, membantu rakan menjalankan perniagaan tu kurang tepat. Macam ni kita nak bantu apa sebenarnya? Membantu. Kita ambil kat sini. Membantu rakan dengan membawa rakan kepada rakan kita kepada untuk SSM tu. Kalau mengajar boleh. Tengok ayat lah. Ni tengok markah bahasa. Saya mengajak rakan saya pergi ke syarikat Malaysia. Pergi ke syarikat? Suruhanjaya? Syarikat Malaysia. SSM kan? Untuk daftar perniagaannya. Titik. Pandai. Banyak makan membaca. Pergi TikTok tu tengok isu semasa. Apa pergi TikTok tengok apa? Isu ustaz terus. Alhamdulillah. Lagi? Putra, pergi TikTok tengok apa Putra? Joget. Syahbul Kafi. Tahu Syahbul Kafi? Syahbul Kafi dia orang yang bilang gua. Apa yang kita? Tolong lah sebelah pakai spek. Buka TikTok tengok apa? Tak tahu. Confused. Kau tengok semua. Kau tengok apa? Apa tu yang daripada buat sekarang ni? Tak, yang ikut tag tu. Kan? Running best our type. Main lagi. Apa dah buat dah? Tak buat? Kau tak tengok? Tapi saya tengok. Tengok bagus. Tengok bagus. Angkat apa buat dah? Tak buat lagi? Bila nak buat? Tak payah buat lah. Okey. Apa tahu tak pasal apa tahu tak ada TikTok running based on our type. Tahu tak ni? Tak tahu. Tapi tengok TikTok tengok apa? TikTok saya dia akan lalu perkara yang sedih-sedih. Tiap-tiap hari saya nangis. Minat nangis. Baik. Tadi kabar kita mencadangkan boleh. Kita nak cadangkan kawan kita pergi mana? Mencadangkan pergi ke khusus. Catat ni tulis cadang tu khusus. Kalau nasihat tu apa dia sikit. Poin penting ni. Kalau membantu mungkin boleh mendaftar, kita bantu dia untuk kewangan boleh. Membantu dari segi kewangan. Kewangan cuba tengok sikit. Katakan kamu jawab membantu dari segi kewangan. Sebab kita ni usahawan tau. Kalau kamu rakan, kalau soalan ni tentang pelajar sekolah, kamu nak bantu dari segi kewangan, kawan kita susah nak makan kan? Salah. Sebab kamu ni pelajar sekolah, makan pun RM2-3 mak bagi. Betul nak bagi kawan kita makan ni memang susah lah. Tak boleh bagi kewangan. Tapi sekarang kita tengok, kita sebagai orang yang dah berjaya kan usahawan, adakah kewangan itu diterima? Ni. Dapat tak? So kita diterima. Kalau kamu jawab sumbangan kewangan untuk kawan kita nak buka kedai, contoh, diterima sebab apa? Sebab kamu adalah orang kaya raya. Tesla. 5 biji. Tunggu bapak. Tentulah kita nak bantu kawan-kawan kita semua ni.
Okey, dapat 2 isi. Dapat Jadi jawab yang lengkap macam tadi. Pastikan ada perkataan saya tu. Saya buat apa? Saya buat apa? Kena macam tadi kerajaan buat apa? Kalau soalan ni ibu bapa buat apa? Faham? Baik, kalau macam tu lengkap semua, kamu dapat berapa markah semua dekat sini? 3. Okey, sini 3 markah. Jadi kalau campur semua? 3 campur semua 4 soalan. Berapa markah semua? 11. Nak O-A. Markah 61 berapa markah? 2. 62 berapa markah? 4 campur 2 berapa? 6. Soalan 3? 3, 9. Soalan 4? 3 juga kan? Berapa? 11 ke 12? 12 ke 11? Ya Allah, ampun ni. Seorang cuba kira. 2 campur 3. 2 campur 4 campur 3 campur 3. 12. Cubalah congak tahu congak. Kau tak biasa mencongak? Biasa tulis kan? Biasa. Berapa semua? 2? Dekat sini yang lengkap semua dah dapat 12 markah. Katakan markah masuk tadi tak capai 2, kita dapat 1 je. Jadi saya 11. Itu 11 ke 12. Kurang-kurangnya dapatlah 11 markah kat situ. Takkanlah kamu nak gagal kan? Baik, kita tengok soalan 7. Soalan 7 ialah soalan petikan sastra. Boleh tak? Boleh kan? Sebab kita habis pukul 1. Pukul 1 ni saya nak pergi cari kepala ikan. Kari kepala ikan. Saya dari seberang saya dari kepala Batar. Jadi bila saya dapat kat sini saya dah nampak kari kepala ikan balik pulau. Oh, ikan hari ni bagus lah. Apa kena makan ikan? Ni ayam tiap-tiap hari. Kami pengai lah. Oh, dahsyat. Baik. Ada dua Okey, soalan pemahaman sastra tujuh. Dah. Buaya darat ni siapa? Tahu tak maksud buaya darat? Ada simpulan bahasa tahu Setengah orang tak tahu. Siapa tak tahu maksud budaya barat? Budaya barat tak. Buaya darat. Dalam simpulan bahasa. Tak tahu. Tu suruh kawan kita nak bawa jet ke tengahnya. Dia nak bawa jet, dia kena tahu semua benda satu dunia. Baik. Bahan, okey. Pemahaman sastra. Soalan 7. Untuk soalan ini, dia bagi berapa bahan? 2. Okey. Satu bahan dari soalan jenis petikan jenis. Ni. Dia akan tanya, dia akan keluarkan petikan jenis apa? Petikan dari novel atau cerpen. Pandai. Okey. Soalan bahan 1 ni untuk petikan. Yang ni lah contoh bahan 1. Petikan dari Jacket Kulit Kijang ni novel. Okey. Musyid, cerpen. Kat sini tulis cerpen. Petikan cerpen. Kalau dia masuk cerpen, adakah dia akan masuk drama ataupun novel? Petikan tu. Boleh. Tak masuk dah lah. Sebab dia akan dekat bahagian petikan ni, dia akan masuk cerpen atau drama atau tadi saya sebut apa? Novel. Yes. Tapi kat sini dia masuk cerpen. Soalan bahan 2 ni apa? Puisi. Okey, dekat sini. Soalan 2 ni, dia akan masuk sama ada puisi saja ataupun apa lagi? Gurindam, lagi pantun, lagi seloka. Salah satu. Tapi dekat sini dia masuk apa? Satu ni syair kan. Dekat sini dia masuk apa? Puisi. Sejarah pula. Jangan datang sejarah ni. Saja. Baik. Dia masuk saja sini. Okey, saya nak tanya. Adakah bahan 1 dengan 2 ni boleh tertukar tempat? Maksudnya soalan 7 1 dia masuk yang saja, gurindam, syair sebagainya. Bahan 2 petikan. Sama ada novel, drama atau apa tadi? Cerpen. Boleh tak tukar? Boleh. Dia boleh tukar. Tak ada masalah. Okey, ataupun soalan 6 itu sastra. Okey, baik. Atau soalan 6 tadi 2 bahan, soalan 7 tadi 3 bahan.
Ya, ya. Okey, boleh. Saya harap-harapkan saya. Okey, saja atau ni. Baik, dekat sini kita tengok soalan. Tadi saya dah ajar untuk soalan 6, pemahaman 6 kita guna teknik bacaan beat, betul? Begitu juga dengan soalan 7 kita guna teknik bacaan beat juga, sama. Sebut sekali lagi. Beat. Ada situ. Okey. Okey, kita ada B, kita ada I, kita ada P. Baik, kita tengok bahan 1. Jadi kita nak B tu, yang B ni merujuk kepada apa B? Bulatkan kata kunci, bulatkan kata kunci atau tema lah kalau kamu faham. Kau faham? Biasanya memang kamu sebut tema. Okay, bulatkan kata kunci I, isi. Seperti yang digariskan P. Untuk soalan ini, kamu kena tengok arahan soalan dekat sini. Bukan soalan 7 ni tau, dekat arah soalan dia, nombor 2 tu. Yang ni, soalan yang ni. Oh, saya tak masukkan soalan nombor 7 Masuklah nombor 7. Yang ni. Kita ada pertama pesat. Lah, saya terskip. Sepatutnya nombor 1 kan? Okey, kita pergi nombor 1 dulu. Silap. 2 markah. Kalau soalan 6 tadi, dia tanya rangkai kata. Soalan 7 pun dia bagi rangkai kata juga. Okey, tapi dalam bahan 2. Bahan 2 tadi apa saja. 1 mana je? Saja. Okey, dia minta masuk rangkai kata bertambah pesan. Okey, bertambah masuk apa? Meningkat. Kalau tak jumpa hari tu, nak jawab yang mana? Pesat tu apa pesat? Maju. Contoh bertambah kamu tak tahu maksud. Pesat kamu boleh dapat maju. Jadi kamu boleh bertambah maju. Dapat berapa markah? 1. Tapi kalau kamu boleh jawab dulu, dapatlah 2 markah. Okey, apa jawapan dia? Kan bawah tu dia kan? Ini. Semakin ini dapat 2 markah, semakin maju ataupun menjadi maju atau kian maju. Okey, jawapan dia macam mana jawab? Masuk rangkai kata bertambah pesat ialah semakin maju ataupun bertambah maju dapat 1 markah, semakin maju dapat 2 markah. Tulis tak? Putra nanti buat latihan, tulis. Okey? Tahun lepas saya nak dengar Putra mesti lulus. Prediksi. Nanti jawab semua. Jawab semua. Putra tak A tu. Putra tak A+. Baguslah. Tu kita target dia. Walaupun kawan kita tolong sebut. Okey. Mana tadi? Soalan 1 selesai. Kita tengok soalan 2. Soalan 2 berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Kalau tadi nombor 6 tadi dia cakap apa? Berdasarkan semua bahan. Tapi soalan 7 ni dia sebut satu-satu. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan. Mana soalan dia? Nyatakan. Soalan baca terus. Soalan ni mana stem dia? Okey. Soalannya untuk kalau soalan pemahaman sastra, untuk kita nak tentukan teknik bacaan beat kedua-dua bahan, kita tengok dekat stem. Soalan pertama apa stem? Soalan pertama dia. Berapa soalan dalam ni? Tengok soalan kita. Dekat sini. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan bukti kehebatan sesuatu bangsa dan kemajuan sesebuah negara. Berapa soalan dalam ni? 2. Pandai. Ada 2. Catat. Ni. Bukti kehebatan sesuatu bangsa. 1 markah. 1 markah pula. 1 isi. Dan kemajuan sesebuah negara. 2 isi pula dah. 2 soalan. Saya silap. 1 soalan. Soalan pertama ialah bukti kehebatan sesuatu bangsa. Soalan kedua, kemajuan sesebuah negara. Berapa soalan? 2 soalan. Jadi, dalam kedua-dua soalan ni, dia ada merujuk salah satu bahan. Bukti kehebatan sesuatu bangsa duduknya dalam bahan 1.
1. Kemajuan sebuah negara duduknya dalam bahan 2. Betul atau tidak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Nah, okay, kita tengok. Okay, kat sini kita nampak nyatakan bukti kehebatan suatu bangsa dalam bahan 1. Dan bila dia ada perkataan dan ni bermaksud yang ni kata dan kata hubung. Dia hubungkan dua kata tugas. Apa belajar lah. Okey. Hubung kata tunggal dan kata hubung. Okey. Bukti kehebatan suatu bangsa dalam bahan 1. Kemajuan semua negara dalam bahan 2. Baik, kita guna teknik bacaan B dan rujuk kepada ini. Bukti kehebatan sesuatu bangsa. Ini bahan 1. Kita tengok bahan 1 dulu kan. Kita nak baca bahan 1 jawapan dia apa. Jadi kita tengok perkataan hebat bangsa. Sama ada bukti kehebatan sesuatu bangsa. Perkataan itu ada tak dalam petikan? Tengok bahan 1. Kagumnya saya mengenangkan hebatnya bangsa saya membina sebuah empayar besar yang dikagumi dunia. Ada atau tidak? Bukti kehebatan sesuatu bangsa ni? Ada. Okey, bulatkan hebat tu. Hebat ataupun kehebatan, bukti kehebatan tu. Kita punya kata kunci ialah hebat bangsa. Kata kunci kita hebat, bukti hebat sesuatu bangsa. Itu kita punya kata kunci. Jadi kat mana? Ni hebat bangsa, kata kunci kita bulatkan. Nak gariskan kat mana? Sebelah dia. Saya membina sebuah empayar besar yang dikagumi dunia. Gariskan. Okey. Tadi kita nak guna big ni. B-I. Baik. Ayat kedua ada tak? Ada tak perkataan hebat bangsa? Ada. Ataupun hebat? Ada. Mana? Hebatnya anak-anak bangsa. Okey, bulatkan. Hebatnya anak-anak bangsa. Bulatkan. Okey. Hebatnya anak-anak bangsa. Kemudian mana kita nak gariskan? Ini penting. Dengan semangat cekal dan berani menukarkan tanah negeri yang dipenuhi hutan dan belantara menjadi pelabuhan yang sampai berniaga. Titik. Sampai titik. Gariskan. Tu buat je sampai titik. Sebab tu saya kata jangan gugurkan ayat. Kamu gugurkan ayat, nanti tak terus dapat markah. Okey, dapat? Bahan 1. Ada lagi tak? Ayat seterusnya bawah tu, petikan tu. Tak ada. Baca elok ada tak? Tak ada jumpa dah? Okey, tak jumpa tak apa. Sebab kita dah dapat 2 kata kunci kat sini. Betul tak? Okey, bahan 1. Bahan 2. Bahan 2 tadi. Tengok soalan balik. Tengok stand balik. Kemajuan sebuah negara. Ni, mana dia punya stand tadi? Tadi, bukti kehebatan satu bangsa bahan 1, betul? Dan kemajuan sebuah negara ni. Bahan 2, betul tak? Jadi kita kena cari kata kunci tentang apa? Kemajuan. Maju negara ni. Kita kena cari maju negara. Baik, tengok bahan 2. Bahan 2 ni saja. Cumanya kalau bahan 6272 untuk petikan umum, petikan drama apa gitu, kamu kena salin bulat saja. Kena salin sebiji-sebiji isi jawapan dia atau kena tukar. Okey. Kita kena jadikan ayat saja tu menjadi ayat biasa. Ayat rasmi lengkap. Nak jadikan macam mana? Mudah je. Kamu tambah je. Tambah kata hubung ke, tambah kata apa? Kata kerja ke, tambah perkataan sahaja. Tak perlu gugurkan mana-mana ayat. Okey? Ataupun kamu nak ubah-ubah ayat tapi jangan lari maksud. Tapi mesti kita kena bagi ayat yang lengkap. Baik, contohnya kita tengok. Dekat mana kata kunci dia? Yang ni. Negara. Kemajuan negara. Tengok. Kalau negara nak capai apa? Kita kata soalan tadi. Kata kunci B. Bulatkan kata kunci atau tema. Dekat mana? Dekat dah semalam ada ni. Mesti pada ni. Kat mana? Sini. Kemajuan negara. Kita punya kata kunci kita yang ni. Kemajuan negara. Tema kita. Baik, tengok saja. Negara merdeka lagi berdaulat. Aman makmur lagi sentosa. Rakyat berbilang kaum bukan alasan. Satu Malaysia senada sekata. Dekat situ ada tak yang menceritakan tentang kemajuan negara? Ada. Dia tak ada. Dia baru nak cakap pasal nilai
selesai tu. Kita punya apa? Berbilang kaum. Dekat sini kalau ditanya pasal soalan berbilang kaum, kita boleh jawab yang ni. Tapi tak ada. Untuk kemajuan negara. Okey. Dekat rangkap kedua ada tak? Ada. Kata pembangunan. Pembangunan. Bertambah pesat. Pesat tadi kita tukar kepada apa? Maju. Pesat tadi kita tukar kepada maju. Jadi dekat sinilah kata kunci kita sini. Bertambah pesat. Pembangunan bertambah pesat ni. Yang kita nak bulatkan BIP ni. BIP. Okey, bulatkan. Kita bulat dekat atas tu. Isi penting digariskan. Mana isi dia? Bawah dia. Mana? Bangunan tinggi mencakar langit. Lebuh raya berlingkar melintas bukit. Okey, ni bulatkan. Dah keliru Ustaz. Saya padam. Okey, pesat ni tadi maksud dia maju. Kita kena pada soalan kita yang kedua. Kemudian kita guna teknik B ni bulatkan, isi penting digariskan, pindahkan, kita pindahkan. Okey, B mana kita nak bulatkan? Kena soalan tadi, maju negara. Pembangunan bertambah besar. Okey, kita bulatkan kat situ. Ini kata kunci B tadi. Bulatkan. Faham ke tak ni? Ke lapar? Tak makan lagi? Cikgu kata makan dah mereka ni. Apa dah makan dah? Tak apa. Saya tak makan lagi. Bangkit tidur tu, teringat kat hampa. Dahsyat. Kecil. Kan? Dahsyat. Okey. Mana tadi? I. Isi penting digariskan. Yang mana kita nak gariskan? Bawah dia. Bangunan tinggi. Mencakar langit. Lagi? Lebuh raya berlingkar. Melintasi bukit. Lagi? Ada tak? Pandai. Hasil bumi bertimbun-timbun. Lagi? Ada lagi? Tak ada. Sebab dia yang bawah tu tapi sayang. Pemimpin dipimpin kerakusan, ketamakan jadi santapan. Itu sajak. Saya sambil sajak sikit. Tak boleh ke? Lama tak mengajar lah cikgu. Saya kalau mengajar dengan syair, tak syair, dengan pantun, tak pantun semua keluar. Putra tu tak boleh tidur. Berani dia nak tidur. Berani. Tak berani. Tanya putra kalau tidur ni buat apa? Sebab satu saya dah pindah ke sana. Okey. Baik, kita ada litigasi kat sini. Tapi adakah kita nak ambil ayat tu sendiri? Tidak. Kita kena olahkan ayat ni bahasa rasmi, ayat rasmi. Cuba tengok dekat jawapan. Ada saya buat? Ada. Mana? Bahasa tu kita tengok bandua. Saya tengok bahasa tu. Bandua. Pembangunan bertambah. Tadi dekat sajak kan ambil pesat tadi kan. Kita tukarlah maju kat situ. Jadilah ayat kita sendiri. Contoh yang ni kan. Itu sebenarnya dia punya isi. Tak apa. Hitam yang ni. Bangunan yang tinggi ni. Ni jawapan dia. Tengok sajak. Dekat sajak dia punya ayat dia betul tak? Bangunan tinggi mencakar langit. Kamu nak tukarkan ayat macam mana? Bangunan yang tinggi. Sudah. Maksud mencakar langit tu tinggi. Tulislah. Pergi dekat sajak tadi. Ni abang-abang pergi dekat sajak tadi. Okey. Api bulatlah pula dekat mencakar langit ataupun catat kat tepi tu. Ni mencakar langit ni maksudnya apa? Tinggi. Tulis situ supaya kita faham. Biasa siapa yang tak pernah dengar mencakar langit ni? Saya mengaku dah. Tulis situ abang. Mencakar langit tinggi. Kalau kau buat karangan guna perkataan ni mencakar langit ni. Tinggi. Apa tapi berkaitan dengan bangunan. Mencakar langit mesti bangunan. Maksudnya kan contoh kat mana? Contoh kat Kuala Lumpur tu kan semua capai langit. Contoh je. Itulah. Baik. Kemudian lebuh raya melingkar. Lebuh raya berlingkar melintasi bukit ni kan. Okey, kita tukar macam mana? Lebuh raya dibina merentasi bukit. Kalau kamu cikgu, saya nak jawapan saya lebuh raya dibina. Contoh lebuh raya dibina. Tu je jawapan kamu. Dapat tak markah? Tak, sebab bukit tu kamu tak buat. Dekat sini lebuh raya ditukar kepada berlingkar ni. Berlingkar dengan melintasi. Kalau kata cikgu saya buat ni lebuh raya dibina melintasi bukit. Betul tak? Salah jugalah, melintasi tu tak kena. Sebab ini ayat kepada
Okey, baik. Lagi, hasil bumi yang banyak. Hasil bumi yang bertimbun-timbun. Kita guna yang banyak. Bertimbun-timbun, banyak. Tulis kat sajak tadi. Tulis kat sajak, masuk tepi tu. Supaya kamu faham. Esok-esok berjumpa perkataan tu. Aku tahu dah. Bertimbun-timbun ni maksudnya banyak. Pakaian di rumah saya. Baju yang telah dibasuh. Di rumah saya. Sehingga bertimbun-timbun. Sebab apa? Sebab sebab tidak dilipat. Itulah pengalaman siapa-siapa dah tu. Nak dapat pengalaman sendiri kuat sangat. Kan? Okey, baik. Kiasan, betul. Dan saya ulang-alik tiap-tiap hari kepala batas ke sini, kepala batas sini. Siapa sudi nak lipat baju? Saya bagilah selai baju 2 kupang. Cukup lah selai baju 2 kupang. Baju tu ada saya ingat dalam, kalau satu lori tu selai RM10 dia ni yang kata pergi Mekah balik hari. Tu. Tapi kan sekarang dah memang dah ada perkhidmatan lipat baju pun ada. Perkhidmatan apa lagi? Gosok baju pun ada macam-macam. Cuma kita esok apa kalau nak kerja bidang tu, apa kena jadi apa? Ya, pandai. Jadi bos. Jadi bos. Yang ada pekerja untuk itu. Boleh? Okey, contoh orang telefon. Hello, siapa nama abang yang nak menjadi bos ni? Pakai jam. Haidar. Apa nama dia? Riz. Mana datang Haidar? Riz. Okey, Riz. Ya, Riz ni nak jadi bos. Esok orang hello bos. Ada tak tim nak masuk kapet? Ada. Apa nak? Tu nama usahawan. Boleh. Tak ada masalah. Okey? Impian kena ada. Jangan impian kita tak ada. Impian tak ada tu yang tak ke mana. Baik, hasil bumi yang banyak. Hasil okey, situ settle. Berapa markah kita dapat? Kita nak jawab berapa, abang? Kita nak jawab 3. Kita nak jawab berapa markah? Berapa markah berisi? 3. Soalan 6-2 tadi pun 4. Soalan 7-2 pun 4 markah. Jadi berapa isi cukup? 3 isi cukup. Satu lagi markah bahasa. Baik, dekat mana isi bahan satu kita nak ambil? Baik, dekat sini dia nak 2 bahan, betul? Jadi bahan satu nak ambil berapa? 2. Kan kita nak 3 isi je? Okey, sama ada bahan satu ambil 2, bahan 2 ambil 1, atau bahan satu ambil 1, bahan 2 ambil 2. Tak ada masalah, jadi cukup 3 isi yang kamu ambil daripada kedua-dua bahan. Macam mana nak jawab? Cara jawab? Kami kepelayan. Kepala mana kepala? Pelayan di mana abang? Bukti kehebatan sesuatu bangsa dan kemajuan sebuah negara ialah ambil yang kat bangsa tu. Macam mana nak jawab tu? Sebab kita rasa kita punya bahan ni. Bukti kehebatan sebuah bangsa apa. Okey, kita ada dua soalan kan, betul? Okey, dalam ataupun kamu boleh jawab sebenarnya berdasarkan bahan satu, bukti kehebatan sesuatu bangsa ialah. Okey, ambil 1 isi atau 2 isi, titik. Lepas tu taklah manakala. Dalam bahan 2, kemajuan sesebuah negara pula ialah, letaklah 1 ataupun 2 isi, titik. Boleh? Boleh. Catat tu semua ni, ringut. Tak catat dah, apa terkenal semua ni? Catat lagi. Pastikan bahan yang kamu dapat ni ditulis pada hari ni dengan penuh ilmu di dada. Keluar daripada bilik ni penuh. Ilmu penuh sungguh kat otak-otak ni. Tu yang penting. Nanti study. Baik. Boleh? Okey, kita teruskan. Berapa dah jam? 1 minit lagi je. Alamak, tersempat dah saya. 6 7 3 kata bantu. Setiap negara pasti bersungguh-sungguh untuk mencapai. Baik. Soalannya mana? Soalan 3. Faedah kemajuan sesebuah negara. 3 markah. Berapa isi cukup? 2. Satu lagi bahasa. Okey, kita guna kata bantu. Mampu, boleh, dapat. Dia tanya soalan, apakah faedah? Faedahnya apa? Sama masuk dengan kebaikan. Cakaplah kebaikan, manfaat. Okey, apa kebaikan? Kemajuan sesebuah negara. Kita guna dalam perkataan mampu. Dapat, boleh. Macam nak jawab? Kemajuan. Faedah kemajuan sesebuah negara. Apa? Ataupun apa dia nak jawab? Macam mana jawab? Faedah. Ni antara dia. Kalau negara kita maju, confirm negara kita akan 1
negara dipandang tinggi. Atau kita dapat tingkatkan imej negara. Lagi kalau soalan 2, membuka peluang membuka peluang pekerjaan. Guna perkataan mampu. Guna perkataan dapat. Boleh? Okey, saya tahu yang ni kamu boleh jawab ni. Okey, kita mampu menarik pelabur asing atau kita meningkatkan peluang pekerjaan kepada masyarakat kalau negara maju. Kalau negara kita tak maju, adakah bos-bos di luar sana ada jadi bos? Tak, bila tak ada bos, macam mana nak jadi pekerja? Betul tak? Macam kat sini lah kan. Kerja negara tak maju, contoh kawasan tak maju untuk pelancongan, makanya tak ada lah orang yang nak mandu bot tu. Nak mau apa? Nak pergi bawa ke mana tu? Pantai? Pantai lucu Monkey Beach. Saya duduk sini dah berapa tahun dah. Saya pernah duduk balik pulang berapa tahun dah. Ingat dah 20 tahun dah kat sini, tak pernah lagi pergi Monkey Beach. Best tak suruh? Best ke tak? Ada monyet. Itu ada monyet tu. Banyak monyet. Tak pernah lagi. Duduk nak pergi, nak pergi dekat. Okey, baik. Boleh tak soalan nombor 3 ni? Boleh. Okey, soalan 4, 7, 4. Soalan 7, 4. Kalau 6, 4 tadi, teknik dia apa? Kita cakap kata kerja, betul? Menasihati, membantu, mencadangkan, memohon. Tapi tadi sebagai siapa? Usahawan. Okey, untuk soalan sekarang ni kita sebagai apa? Okey, kawasan tempat tinggal anda masih ketinggalan dalam pelbagai aspek pembangunan. Contoh, tempat kamu ni tak ada apa. Spot fishing tu tak ada. Masih banyak kemudahan asas seperti dewan serbaguna, jalan tu tidak berturang dan taman permainan masih belum disediakan dengan lengkap. Okey. Jadi ini adalah dia punya dia punya situasi. Soalannya di sini. Sebagai pemimpin masyarakat. Jadi pada hari itu masa nak jawab soalan, kamu siapa? Pemimpin pula. Tadi kita usahawan. Lepas tu sekarang bila dah kerja pandai-pandai dah berjuta-juta lemon, kita jadi YB. Okey, YB tempat tu. Jadi sebagai YB, apa usaha, langkah-langkah yang akan anda ambil bagi mengatasi masalah tersebut? Jadi apa? Macam mana kamu nak buat tu? Kita guna juga, kita selesaikan masalah, kita gunakan kata kerja. Kita guna kata kerja. Tapi pada waktu ni kita sebagai pemimpin, kita sebagai YB. YB boleh buat apa bang? Menyediakan YB nak sediakan kemudahan asas-asas. Tapi melalui siapa? Macam mana? YB macam tu. Boleh? Tu nampak memohon. YB boleh memohon. YB adalah sebagai seorang pemimpin, saya boleh memohon apa? Peruntukan. Boleh memohon apa? Boleh memohon peruntukan yang tinggi untuk apa tadi? Kita ada situasi 3 tadi. Jalan tak berturang. Apa lagi tadi? Taman permainan tak sedia. Lagi dewan. Sebut salah satu. Okey. Tadi memohon. Lagi apa? YB boleh buat apa ni? Memberi. Tengok sini. Membantu. Beri dana. Boleh beri dana kepada siapa? Kepada masyarakat. Siapa yang nak buat jalan? Pemaju. Pemaju boleh. JK. Jabatan. JK apa? Paling tidak pun memberitahu siapa yang pihak berwajib lah, pihak yang berkenaan untuk selesaikan kerja dia. Okey, boleh menjalin kat sini jawapan lain. Boleh menjalinkan kerjasama dengan NGO atau syarikat-syarikat. YB ni lebih luas. Jadi kamu kena bagi jawapan luas bila kita jadi sebagai pemimpin. Okey. Baik, berapa markah? 4 markah. Berapa isi cukup? 3 isi cukup. 1 bahasa. Jadi kita lengkap ke 7. Nombor 7, 4 jawapan lengkap semua dapat berapa markah? 12 tolak 1. Kalau dapat 1 markah untuk maksud 11. Okay, so maka kita kat sini 11. Tadi 11, sekarang 11. Dari berapa dah? 22 markah. Dah kita dalam tangan dah. Rumusan dah pandai dah semua ni. Rumusan semua dah 30/30. Kita tolak tepi. So sekarang pemahaman. Kita dah 22 markah. Dah berapa markah dah? 55. Baru kertas 2. Kertas 1 lewat apa tadi? Dah dapat dulu dah.
Okey. Baik. Last kali 81. 81. Soalan 81 ni pemahaman novel. Wajib jawab, jangan tinggal. Dicicing kamu. Biar. Okey. 81 wajib jawab. Siapa yang selalu tinggal soalan ni? Kenapa tinggal abang? Ish. Soalan pemahaman 81 6272 wajib jawab. Saya cikgu dah tunjukkan teknik bacaan B tu. Betul? Rugi tak jawab? Okey, kita tengok teknik bacaan B untuk 81. Macam mana kita nak jawab? Baik. Okey, baca novel kita baca lah. Dan satu lagi. Untuk soalan 81, abang dengar abang. 81 dia akan masuk novel yang mana? Adakah dia akan masuk novel yang kita belajar dekat kita? Tidak semestinya. Sebab itulah mungkin kamu tak nak jawab. Sebab bila kamu tengok novel lain, tiba-tiba novel Bima Sakti Menari. Yang aku tak pernah belajar ni. Tak pernah dengar. Dia dengar novel apa? Jendela Menghadap Jalan dan Adenan. Kita tak belajar kat sini. Dia kena Adenan. Kita belajar apa novel kat sini? Jaring apa? Jaring tak ada. Jendela menghadap. Jendela menghadap pintu. Jalan. Aku pula. Kacik. Jendela menghadap jalan dan songket berbenang emas. Okey, baik. Ingat, tapi itu soalan 2 tu, saya nak cepat ni. Soalan 2 tadi tu, untuk 2 novel dia akan tanya 82. Okey? Okey, dia akan tanya 82. 81, abang-abang, akak-akak. 81, apa novel saja boleh masuk. Daripada Sabah, Sarawak sampailah ke Perlis. Jadi jangan takut nak jawab sebab 81 kita hanya guna teknik bacaan B. Nak dapat berapa markah kat situ tengok? 4 markah. Abang yang panas, yang sejuk sangat duduk kat Kutub Utara pakai sweater. Ya Allah, aku panas di sini pakai sweater. Okey. Sejuk. Oh, ekor kot. Abang nama apa bang? Amirul, kenapa tak jawab 81? Amirul 4 markah Amirul. Okey, tak apa. Hari ni saya ajar jawab Okey. Baik. Soalan 81 4 markah. Saya dah sebut teknik bacaan BIP. B mana? Apa dia B? Bulat kata kunci. I garis. Isi penting digariskan. B kita pindahkan sebiji titik ke titik. Baik. Kita nak bulatkan mana? Apa kita bulatkan? Kata kunci. Untuk soalan 81, kata kunci berada dekat soalan. Tengok soalan. Mana soalan? Okey. Okey, tengok Dia akan bagi soalan macam ni tau. Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Kita baca dulu betul. Tapi soalannya di mana? Ni. Okey, soalannya. Apa? Mana kata kunci yang kita nak cari? Ni. Perkataan yang kita nak kena bulatkan yang ni. Nasihat tu. Nasihat tu. Okey. Nasihat. Kita cuba bulatkan nasihat. Baik. Kita tengok. Yang ni kata kunci tema dia. Tengok petikan. Ketua Inspektor, saya terima pesanan melalui telefon bimbit saya. Kena baca dan bulatkan kat mana kata kunci kita jumpa. Taslim Muhammad berkata dan menunjukkan satu pesanan yang datang daripada seorang pengirim yang tidak bernombor. Ada tak nasihat? Perkataan nasihat? Tak ada. Kita cuba cari lagi. Tarik balik sebuah harga di daun emas. Jika tidak, terima padanya. Ada tak? Ada atau tidak? Perkataan nasihat. Ada tak? Tiada. Hubungi syarikat telekomunikasi dan kesan lokasi mesej itu. Ketua Inspektor Lim mengarahkan salah seorang detektifnya. Ada tak kata nasihat? Tiada. Tan Sri Muhaimin, sila tarik balik sebuah harga di daun emas dan minta Menteri Besar membuat sidang akhbar. Sementara itu polis akan adakan gerakan mencari. Begitulah nasihat Ketua Inspektor Lim kepada Tan Sri Muhaimin. Ada tak? Mana kita nak bulat? Ni nasihat ni sampai Lim ni kita bulatkan ni. Pertama, teknik B tu. B dah ada bulatkan. Betul? Betul? Okey, isi pentingnya mana? Nak garis sini? Mana? Kita patah balik ke titik depan. Ni. Ambil ni, Tan Sri Muhaimin, sila tarik balik sebuah harga di daun emas. Menteri Besar membuat sidang akhbar
Ambil balik semula sampai begitulah. Dengan penanda baca dan penutup dia juga. Ambil semua sekali. Kenapa kita kena ambil? Sebab dia kata jangan buang. Ya. Soalan 6. Soalan ini sebabnya bila soalan ni nasihat ketua inspektor, dia dah memang kena kekalkan lah benda tu. Bercakap kepada siapa. Tulis je balik. Kamu ambil balik sebiji-sebiji. Okey, kalau kamu ambil balik sebiji ni, kamu dah dapat markah 4 dah. Mana jawapan dia? Ada 4 jawapan. Okey, tak apa, kita tengok bawah lagi. Dah kena dah? Okey, dekat sini teknik BI tu dah ada 1. Bawah. Ada lagi. Ada lagi tak? Ada. Selamatkan nyawa Muhammad Taufik dahulu dari jauh. Ketua Inspektor Lim memberi nasihat. Ada tak perkataan nasihat? Ada. Bulatkan. Isi penting nak digariskan di mana? Selamatkan nyawa Muhammad. Sebelum tu terus gariskan tu. Jadi dekat situ dah ada berapa yang kamu jumpa? 2 dekat 2 ayat. Baik. Berbanding. Sekarang ni kamu dah bulat dan kita andaikan, saya andaikan kamu salin semula semua. Berbanding kamu tak jawab langsung. Kosong markah dengan kamu jawab semua ni. Dapat markah tak? Dapat markah 4 tambah tadi dah 22 campur 4 dah berapa abang-abang kalau kacik tengah? 26. Bahagian B, bahagian pemahaman 35. 26 per 35 tinggi. Tak adalah nanti masuk TikTok. Kejamnya dunia, kosong markah. Okey, faham? Sebab kita lah tinggalkan soalan tu. Dapat tak abang? Amirul. Betul Amirul kan? Dapat nak jawab nanti? 81 wajib jawab. 81 tu sebab kita salin balik, wajib jawab. Putra jawab nanti? 81 sebab soalan jawapan ni mesti dalam tikai. Siapa tak faham? Sebab tu saya nak tekankan kat sini. Sebab kadang-kadang kita terlepas untuk nak buat latihan. Jadi hari ni saya tunjuk ini supaya kamu dapat buat. Baik. Okey, selesai hari ni. Dapat berapa markah tadi? 4 markah. Jawapan macam mana nak jawab tadi? Macam mana jawab? Nasihat Ketua Inspektor Lim kepada Tan Sri Muhaimin ialah, okey, tulis balik ayat semua. Dia memang akan Profesor akan cari ayat yang kamu tulis balik. Situlah kamu dapat markah. Timbul pun kena bubuh yang bubuh. semua. Bubuh. Dia sebab salin sebulan. Soalan pemahaman 62728 salin sebulan. Kecuali 72 bukan 72 bukan 72 ni 72 bahan dua yang kita kena tukarkan sajak ke puisi. Dia kadang-kadang saya nak kata bahan dua tu tak boleh juga sebab kadang dia pergi kepada bahan 1. Soalan 7 yang sajak, yang gurindam, yang soloka yang kita kena tukar tu. Yang lain ambil segi-segi. Jadi rugi kalau kamu tak sulih balik. Akak belakang okey? Faham Jangan tinggal soalan. Boleh? Okey. Nak jadi seseorang yang berjaya akan datang dengar cakap cikgu tu je. Boleh? Baik. Masa kita 1 minit lagi. Nak ke saya tunjuk novel? Novel soalan ni 6 markah. Kalau kamu boleh tumpu 6 campur 4 dah 10 markah. Kalau dapat 6 markah sebiji-sebiji ni dengan 4 tadi dah 10 campur dengan 22 tadi berapa dah semua? 32. Okey, tak apa sekali lalu Baik. Untuk yang ni 82. Oh, tak ada soalan Kamu tak ada Ada. Oh, ada. Okey, teknik dia ada tak? Ada. Yang ni, catapan. Tak ada Okey, tak apa saya tunjuk sekali lalu. Catat kat mana-mana. Kat belakang-belakang putih-putih tu. Baik. Soalan 82. Yang ni, 82. Novel mana kita nak tengok ni? Jawab soalan novel berdasarkan novel berikut. Novel mana? Daripada Anan. Kita tak belajar bang. Mana? Ni. Jendela ada jalan dengan soket berpenang mas. 2 ni je kita tumpu. 2 ni je. Cikgu. 2 ni tapi banyaklah saya nak baca latar tema. Perlu tak? Tak perlu. Soalan novel tak payah dah baca tu semua. Kamu kena hafal saja peristiwa positif dan negatif supaya bila ada cerita tentang positif masukkan cerita tu. Bila ada cerita negatif masukkan je cerita tu. Okey. Abang janganlah lena dia tak tahan tu. Ustaz, duduk tak. Sikit lah. Duduk tak tegak. Sempat dia lena. Dalam dah jadi polis tu. Dalam dah jadi polis tu sempat dia lena. Tembak Okey, duduk Ustaz. Sikit. Tengah hari dah tu. Baik. Okey, tengok soalan. Kamu kena ingat catat tepi tu, catat dekat bawah tu. Hafal
Catat ke bawah tu. Ni sini. Yang ni yang pertama. Peristiwa. Hafal 3 peristiwa positif, 3 peristiwa negatif. Hafal. Tulis. Hafal 3 peristiwa negatif, 3 peristiwa positif. Dekat mana nak cari peristiwa-peristiwa tu? Tanya cikgu. Tak? Tanya cikgu. Cikgu pun tahu. Peristiwa negatif, peristiwa positif apa? Kedua-dua novel. Atau cari dalam Google. Google je, tak apa, semua ada, macam-macam ada. 3 peristiwa positif novel Jendela Menghadap Jalan dan Songket Berbenang Emas. Atau 3 peristiwa positif 3 peristiwa positif novel Jendela Menghadap Jalan ataupun Songket Berbenang Emas. Kenapa saya suruh kamu pegang dua novel? Sebab soalan dia selalu disuruh buat 2 novel. Tapi senang je, jangan apa latar masa, latar tempat, tak payahlah. Peristiwa saja, peristiwa. Contoh, novel Songket Berbenang Emas. Siapa watak utama dia? Siapa lupa? Novel tak tahu kan? Tak apa, nanti lepas ni apa Nak tahu. Janganlah apa rugi markah ni, nak markah. Lepas tu kamu nak. Sebab tu kamu kena ingat peristiwa je. Ingat peristiwa. Cari nanti peristiwa positif dan negatif. Baik. Ingat catapai yang ni peristiwa rasa apa? Rasa apa ni dia ada 2 soalan jenis dia. Satu soalan perasaan. Satu lagi soalan perasaan, satu lagi soalan Ramadan. saya terlupa. Sini. Sama je. Saya catat tadi. Oh. Perasaan, petunjuk. Satu lagi petunjuk. Kerana, okey. Menunjukkan. Baik. Okey, last. Okey. Soalan untuk novel 82. Dia akan tanya salah dua jenis, satu peristiwa ataupun soalan petunjuk, maksudnya menunjukkan rasa apa. Baik. Saya terlupa lah. Apa ingat tak soalan percubaan baru ni apa? Ada soalan percubaan? Soalan novel. Bawah. Kegigihan? Yalah sebelum tu, perkataan sebelum kegigihan. Okey, uraikan satu peristiwa menunjukkan situasi. Okey, situasi. Kita ada satu peristiwa perasaan, satu lagi situasi. Yes. Atas sini. Okey, situasi. Ingat 2 ni. Salah satulah. Ingat antara nak masuk tu, satu soalan tentang perasaan, peristiwa. Perasaan apa kita nak dia tanya perasaan apa. Satu lagi situasi. Suasana. Apa yang berlaku? Baik. Kemudian sebab apa? Kerana. Jadi macam ni. Contoh peristiwa apa? Peristiwa ini membuatkan. Jika soalan tu perasaan. Tapi jika soalan itu situasi, guna menunjukkan. Peristiwa ini menunjukkan apa situasinya. Kerana dekat sini watak kita letak watak. Kerana ni kita huraikan. Saya dah catat tadi kat mana? Bukan. Saya cari juga. Saya dah buat dah tadi. Mana saya nak pilih balik dulu. Sini. Betul. Okey, sini betul. Okey. Perasaan, situasi. Okey. Catapai di sini perasa, ingat 3 positif, 3 negatif. Rasa apa tu? Perasaan dan situasi. Atau soalan tu antara soalan perasaan apa ataupun situasi apa. Okey. Sebab apa? Dekat sini dekat ni, yang sini kamu letak watak. Maksudnya watak tu situasi pada watak. Okey. Dekat sini formula dia peristiwa apa? Contoh soalan dia. Ni soalan dia. Mana soalan dia? Ni. Contoh, berdasarkan 2 buah novel,
huraikan satu peristiwa yang menyentuh perasaan atau emosi pembaca bagi setiap novel. Maksudnya 2 novel ya? 2 novel ni. Jendela Mara Jalan, Bernamas, perasaan atau emosi. So perasaan, guna perasa. Soalan ni soalan perasaan. Jadi, nak jawab macam mana? Okey, jawab macam mana? Novel yang saya pelajari ialah novel Jendela Menghadap Jalan, karya Rohaini Madari dan novel Sergei Bernamas. Tak, 2 novel. Kedua-dua buah novel ini mempunyai peristiwa apa tadi soalan dia? Perasaan. Perasaan apa? Perasaan apa? Ni. Mempunyai? Perasaan yang tak tahu. Okey. Kedua-dua novel ini menyentuh perasaan dan emosi pembaca. Okey, letak balik jawapan tu. Kemudian, satu peristiwa yang menyentuh perasaan dalam novel Jendela Mara Jalan ialah peristiwa apa? Positif. Menyentuh perasaan ialah peristiwa positif. Cari peristiwa positif, hafal. Okey? Hafal. Apa dia? Tak ingat lah. Saya nak cakap sebab kamu tak ingat cerita tu. Positif apa? Peristiwa ini membuatkan pembaca rasa apa? Membuat pembaca berasa sedih kerana letak huraian dia. Dekat menghayal peristiwa apa ni letak watak ni. Watak dalam ceritanya. Perlu tak saya buat betul lengkap saya bagi kat cikgu nanti? Boleh Okay, cikgu nanti saya bagi asing. Okey? Baik. Dia dapatkan 6 markah. Rugi. Tak dapat 6 markah pun kamu dapat 4 markah. Sebab makan 6 markah ni, 2 ialah markah bahasa, 4 markah isi. Kalau isi dapat 1 pun bahasa tetap dapat 1. Sebab kamu menulis. Berbeza dengan kamu tinggalkan. Jangan tinggal anak. Zaman 2 bulan lagi ni. Tak payah tinggal lagi, saya bagi asing kat cikgu. Cikgu akan bagi kamu semua Okey, baik. Tak ada apa dah. Habis. Okey, selesai. Untuk soalan kita. Dan harapan saya sangat berbesar hati dan sangat berharap agar anak saya sendiri dan anak-anak saya di depan ini dan juga anak-anak yang saya jumpa di mana-mana sekolah dekat PBD Timur Laut, supaya kamu semua berjaya dengan cemerlang dalam hidup. Okay, akan datang esok semua akan berjaya menjadi seseorang yang berguna. Ingat cakap cikgu. Baik, boleh follow TikTok cikgu. Dan promote. Baik. Okay, sebelum tu. Tak bagi. Saya nak bagi ni semua satu. File. Okay. Set. Berani. Okay. Mai. Siapa nak warna kelabu? Dalam satu set dia ada 12. Mai, saya tu mai sini. Masuk, keluar. Masuk dah. Mai. Okay. Buka apa siapa nak kelabu? Siapa nak color purple? Koyakkan. Dalam ni ada 12. Keping. Kuning. Tak over lagi. Kuning. Tak kuning. Banyak kacik tu pink. Nak. Apa kuning mana? Ni satu lagi. Cukup dah? Jangan lupa bagi seorang satu. Kuning. Siapa nak kuning? Siapa belum dapat mai ambil ke depan anak? Mai ambil ke depan. Bergerak sikit. Kata pulang sana. Perempuan ada lagi. Pink ada lagi. Nak kuning. Nak. Putra. Jalan elok. Macam mana berubah ni? Tapi kalau nak ambil SPM dulu masuk kemahiran, pergi sejarah menulis. Target yang tu. Dapat masuk kemahiran kan? Target yang sejarah menulis. So dia macam biasa, ingat cakap saya. Yang modul yang lepas pun ada ni kan? Guna je. Tapi saya ingkatkan betul pun. Jangan tu tulis. Biasa dia pakai. Lagi? Siapa lagi tak ambil? Ada warna kuning? Aku kuning tak minat. Kuning lah lawa. Dah. Merah? Ni ada merah. Oh, saya pergi lebih ke? Semua ada berapa orang cikgu? 30? Semua ada? Oh, tak sampai 45 Oh, saya nak. Okey, tak apa. Okey. Apa pun semoga berjaya dan bukan saya saja, semua cikgu-cikgu kamu yang dah berusaha, penceramah-penceramah yang akan bagi topak segala apa yang kamu boleh ditopakkan, gunalah. Dan akan ada nanti cikgu JPN pun akan ada
lagi tak? Kasihan info minggu tadi. Mai. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi. Dah betul, teruskan dulu. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, saya nak info cikgu kita untuk Tak apa, cikgu masuk live. Sijil. Tak apa, saja tu je budak ni. Okey. Tapi cikgu nak. Nah, lampu Ijaz. Atau jom. Wow. Weh, jangan. Mana cikgu semua kita ni? Alah, kata lah. Tengok di mana. Duduk dengan apa dia? Mendatang. Okey, satu lagi. Kelas sini. Ambil bangun. Tak ke sini. Okey, yang lain-lain semua boleh angkat modul tu tengok. Boleh tak? Boleh. Tengoklah. Gitu. Maka tanpa ke sekolah. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, semua sebut. Video. Video ah. Masuk air tu. Enak. Okey, semua lagi ketua. Siapa ketua? Awet lah. Balik. Okey. Ready. Okey, yang ada polis ni cakap. Jadi polis cakap. Ayo. 1, 2, 3. Bahasa Melayu. Okey. Awak semua akan diberi makan dulu. Lepas tu awak masuk balik untuk kita solat. First, pergi ke dewan sebelah sana untuk makan. Lepas tu kita masuk balik untuk solat. Okey? Ha? Makan slipper? Boleh. Nyafu? Masa apa? Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey. Nampaknya semua dah sibuk. Tolong bangun boleh tak? Belakang. Tolong bangun boleh tak? Okey. Happy ya? Perut dah berbunyi ke? Bagus. Saya nak perut kamu kena berbunyi. Adik, dengar sini. Kalau you all dah dengar, teacher takkan biar you all pergi makan. Itulah. Okay. Sebab kita tak ada masa. Please, all of you listen. Okay, are you enjoy? Okay, good. Okay. Tadi dia tidur. Beneficial. Okay, dengar sini pelajar-pelajar. Kamu boleh sekarang boleh pergi ke Dewan Makan. Makan sampai pukul 2.30 rehat kamu. 1.30 sampai 2.30. Okay. Makan cepat-cepat. Lepas tu semua datang sini. Lepak sini tak apa. Tapi sembahyang di bilik sebelah ni. Solat di sini. Okay. Bagi pelajar perempuan habiskan dulu 5-5 masuklah. Okay, 4 to 5 pandai-pandai manage. Okay. Okay, lepas pelajar perempuan habis, pelajar lelaki pula. Okay, so you all urus masa nanti 2.30 tepat kita
kita akan start dengan soal air. Okey? Boleh semua? Okey. Air mineral simpan sebab teacher takkan bagi lebih. Petang nanti baru kamu akan dapat. Okey. Semua boleh pakai kasut, bergerak, jalan, pergi ke Dewan Makan sekarang. Pastikan semua makan ya. Makan. Okey, komen sikit. Belajar macam mana? Belajar best, faham. Okey, jadi doktor Kami insyaAllah. Komen sikit. Hai. Komen sikit. Komen sikit belajar macam mana? Best. Putra, komen sikit. Best. Best PM. Okey, Fazal. Okey, Saya bagi. okey, jom. Ya, saya ambil kelas. Okey, baik. Baik semua. Tahniah kepada murid kita. Semoga berjaya. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, komen sikit. Tanah. Malu. Okeylah. Jom. Semua dah nak gerak dah. Macam mana kita nak live? Jom.